Pizza masak dengan dapur kayu api famous dekat Al-Ustaz. Hampa dah sampai ke dah lagi ni. Yang ni betul-betul Abang Ki nak recommend ke hampa. Mai cuba rasa sendiri sebab dia ada kualiti rasa dengan harga yang sangat berpatutan pada Abang Ki dekat Uncle Jan Pizza Kayu. Lemak lokasi senang. Ini Jalan Anak Bukit menghala Kepala Batas. Hampa nampak je signboard replika Anak Bukit tu. Kedai dia bertentangan saja. Ni waktu operasi dah. Hampa tengok kat signboard tu betul-betul. Jom aku share hampa menu apa yang Abang Ki try kat sini. First kali Abang Ki try chicken Hawaiian sirih. Bahan yang mereka letak tu memang tak berkira. Setiap gigitan tu memang berasa habis. Tak mau overclaim. Tapi yang ni pada aku memang level yang boleh repeat. Lepas tu satu lagi Abang Ki ambil yang carbonara punya. Bau smoky dia tu memang buat push naik selera. Doh dia betul-betul lembut. Memang surprise Abang makan kat sini. Memang hampa kena mai cuba sendiri. Selain pizza, space burger pun ada kat sini. Tengok menu. Harga sangat berpatutan. Yang Abang Ki cuba ni 2 homemade patty. Memang padu kenyang tersandak kalau hampa boleh habis ni. Memang aku respect. Nak lagi ngam tambah pula side menu chicken tender. Yang ni pun nice gang. Dan last kali habis makan berat kita layan manis-manis pula. Donut caramel pun ada kat sini. Tutup selera memang clear. Untuk pilihan minuman memang steady. Ada coffee series, chocolate series, green tea sampai mojito pun ada. Overall semua nice. Night dine in boleh kat sini. Nak order pun senang. Ada Food Panda, Misi dan Shopee Food. Memang lengkap. So pakak-pakak boleh mai kat kedai Uncle. Mai try pizza padu kayu api. Jumpa lagi geng. Assalamualaikum. Al-Ustaz. Peace.